Kalau ada kes jenayah, kita lapor dekat polis. Kalau ada kebakaran berlaku, kita berlapor dekat bomba. Kalau ada kes-kes yang berkaitan dengan keharmonian dan perpaduan, siapakah bertanggungjawab dan kepada siapa kita lapor? Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Kementerian Perpaduan telah memperkenalkan satu aplikasi dan saluran kepada masyarakat umum untuk membuat sebarang aduan dan juga berkenaan dengan perpaduan dan isu-isu keharmonian. Kalau di kawasan anda, kalau anda melihat ada satu isu yang berlaku, tak kiralah isu itu, tetapi isu itu menggugatkan keharmonian berkaitan dengan perpaduan, anda boleh terus lapor dalam rakan untuk kita mengambil tindakan selanjutnya dengan kadar cepat. Masalahnya, ramai yang suka membuat komen-komen di media sosial. Tapi kalau niat kita adalah untuk mencari penyelesaian, maka kita perlu menyampaikan maklumat melalui saluran yang rasmi. Contohnya seperti rakan ini. So, saya mohon tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang berada di luar sana, kalau anda melihat ada isu berlaku di kawasan anda, di perkampungan anda, di taman anda, di tempat tinggal anda ataupun di sekeliling anda, berkaitan dengan keharmonian, perpaduan dan juga ketegangan masyarakat, anda terus boleh lapor dalam rakan untuk kita mengambil tindakan. Kami yakin isu-isu ini adalah isu yang sangat sensitif, maka kita harus menangani dengan baik, dengan kadar segera. Jangan lupa melayari website kita rakan untuk membuat aduannya. Kami menanti-nantikan untuk membantu bersama-sama kita membina negara bangsa yang hebat.